Ya, hari ini hari raya yang ke berapa? Hari ketiga ke dua. Okay, kita akan pergi ke Kulim ya. Taman Burung Kulim ya. Kita sudah sampai. Tiket murah saja. Tiket masuk RM10 untuk dewasa. Kanak-kanak RM7. Pula. Okay. Yang ada di sini burung, bukan singa, bukan singa. Ini kambing jantan, kambing gurun barangkali, warna putih dan juga warna coklat. Dan juga kambing ini sedang cari minum ke apa? Burung merak dari Kayangan. Lama tak nampak burung merak sini ya. Bulunya agak panjang di situ. Terbang pun tak boleh sebab bulu banyak. Dia apakah binatang ini? Cuba teka. Nampak seperti babun tak babun? Ya, burung pula, ikan bersama kambing tadi ya. Pemandangan di sini sangat cantik ya. Santai-santai di sini. Raya pun masih ramai orang. Ikan situ. Ikan kalui. Ikan kap. Unta. Bukan unta ini. Alpace. Jarang-jarang kita nampak di sini. Ini rusa ke apa? Rusa sedang berehat di situ. Dan juga binatang tempat nak baca tadi. Santai gitu. Dia tengok kita tengok dia. Kambing. Jangan jadi kambing. Kambing takut air. Arnab. Masih kembali ke ikan ya. Bergambar bersama burung nuri. Merah ada, hijau pun ada. Hilang dah. Biru. Dan juga, di bawah punya ini akan hilang. Kita bagi makan kuaci ya. Yang berani saja yang boleh bagi makan burung nuri kuaci. Jangan takut. Dia tidak akan matuk tangan anda. Di sangkar ini ada binatang-binatang ada di